Kak Taki pernah tengok tak gajah depan muka? Tak pernah, tapi kalau pergi ke kebun binatang pernah lah. Tapi bunyi gajah Kak Taki tahu tak? Tahu Okey, tahu? kata je pejam mata. Kita dengar sama-sama. Okey, pejam mata pejam mata Pejam mata. Betul? Jadi kan? Jadi. Jadi. Tengok pakai hidung. Tengok dia pakai hidung. Jadi Jadi. Boleh lah. Jadi Kenapa tak gajah? masuk ke zoo aja? Daftar. Saya dulu teruk kena pukul dengan cikgu. Kau degil agaknya. Saya degil lah. Maksudnya balasan dia terus kat sekolah. Itu yang menyebabkan kita jadi aku Pintar. rasa jadi orang sikit lah. Iyalah. Rupanya selama ni enggak jadi orang. Hah? Selama ni pun enggak jadi orang. Jadi tikus. Kopi Tebu. Kopi Tebu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Zuki Muhammad Channel. Apa-apa pun kita santai. Oh, samtai Samtai. Waalaikumsalam. So ini aku ditemani oleh Raman Kambing. Ramai kambing. D lah, D. Brother D. Brother Day. So ini Kak Taci. Kak Taci namanya. Kak Aku Taci. dalam kepala otak tadi Tanggaci. Jangan ubah-ubah nama saya. Tak, saya dong Kak Cici. Oh, Tanggaci. Nasib baik kita mula-mula dah tegur. Jangan ubah lagi. Okey, tak ubah. Tapi sebenarnya orang panggil Ibu Taci lah. Ibu Taci. Kalau belah-belah Thailand orang panggil dia Ibu Kain. Ibu Kain. Kepala. Oh, tu kepala Kepala kain. Okay guys, podcast kita pada hari ni disponsor oleh Zero Sweet guys. Ini ada kat depan aku ni. Ini Zero Sweet. Ini adalah pemanis minuman tanpa gula putih, tanpa kalori kat Taci. So maknanya kalau korang tengah nak diet atau nak defisit kalori atau ada kencing manis ke kan, nak defisit kalori, nak turunkan gula dalam darah, ini barang dia. So maknanya kita minum air masak, kita titis-titis, kita dah ada perisa. Dah ada lebih daripada 12 perisa kat Taci. 13 perisa, 14 perisa aku tak tahu. Lebih daripada 12? Mana lebih lah. Lebih lah. Tapi Kak Taci tahu tak kalori tu apa? Ini nak tanya dengan si Juki ni. Kalori tu apa? Apa Juki? Tanya. itu dia yang tanya. Dia pun tak tahu. Dia pun tak tahu. So hari ni sebenarnya saya invite Kak Taci dengan Rahman ni sebenarnya kita nak sembang-sembang lah. Ya, saya pasal dunia sekarang ni ikut pada pandangan kau dengan pandangan Kak Taci. Ya. Bukan kita nak perkenalan dengan Kak Taci. Kak Taci ni orang dah tahu dah. Aku dah tahu dah. Tapi ada juga orang tak tahu. Kak Taci nama siapa? Taci Mawar. Taci Mawar namanya. Yelah, Taci Mawar. Sedap man nama dia. Oh, so Kak Taci. Okey, baru tahu. Kau ingat nama dia ada Kak Taci je. Dia macam Kak Taci. Kak Taci. Kak Taci. Kau ingat dia Jepun? Kak Taci hari cuma kalau biar. Kak Taci. Bukan Hitachi ya. Ya, Taci. Kak Taci. Taci Mawar namanya. Taci Mawar. Sedap ni. Sedap. Muda-muda cantik ni. Dia punya tu kan. Aku kan. Kak atas kau bangun kau. Taci Mawar. Kak Taci umur berapa Kak Taci? Kau tengok aja berapa umur Kak Taci. Ini kalau aku teka-teka lagi kan 25 ni. Dari belakang. Kau tengok daripada Dia belakang. mengaku dari belakang 25. Aku tamat dari depan ya. Kau tengok aja dari belakang. Orang faham lain ni daripada depan dia belakang ni. 50. 50. Lebih. Malu pun nak beritahu. 67. Tahun 66 lahir. 66 60 lah. 60. 60 betul. Banyak dah pengalaman hidup Kak Taci. Banyak Juki. Berapa orang anak Kak Taci? Satu je. Satu je. Satu je. Kahwinan dia semua.
Dah cucu Kak Taci dah 4 dah. Oh, masya-Allah. Anak Kak Taci 1 je. Lelaki perempuan tu? Lelaki. Dekat sini ke kat mana? Kat Indonesia. Yang dekat sini siapa? Kak Taci aje lah. Kak Taci lah. Kak Taci datang sini tahun bila? Tahun 88. Oh, lama dah. Lama. 88, aku tak lahir lagi Doki. Oh belum Ya. hidup lagi. Belum hidup. Sombong amat. Kau tak hidup lagi. Laju dia bagi. Belum ada di mana-mana lagi. Belum lagi, Di masih- alam ruh baru. Masih diproses lagi dia ni. Belum diproses lagi. Belum lagi. Belum. Belum. Kalau 88 belum lagi. Sekarang umur kau dah berapa? Jom tebak. Ayo. Tebak sih umurnya berapa? Tebak. 20 ada? 20. Betul kan ni? Betul. Mana 20 macam gini? Udah ada uban tu di jambang. Ya? Bukan dah. Berapa? 30 ada? 30 lebih lah. Bayi Juki lah ni. Lebih kurang. Juki sama. Sama lah. Juki. Sama ya Juki? Sama. Saya 39. 39. Tapi muda lagi kau ya Juki. Muda. Nampak muda kan? 39 muda. Dia sebabkan ininya aja yang buatkan dia tua ni Juki. Ya. Ya, rambut dia ni. Bukan. Macam Osama bin Laden. Janggut. Janggut dia. Kata Cik jangan sebut rambut. Saya rindu rambut saya. Ayuh. Ayuh. Dia bahan dia senyap lagi. Oh, dia bahan dia senyap. Tu aku suka invite kat Taci. Dia kalau buat sembang, dia suka. Dia paling ni lah. Pada hardcore sembang lah. Itu hari Abang Jeb sembang ada. Jeb umur kau berapa Jeb? Aku 59. Oh, kira kau bawah lah ya? Yalah, Jeb kata kan. Oh, kira aku atas lah. Tapi aku memang selalu di atas. Dia punya double meaning dia kan. Jeb tu kau pandang aku. Gila dia. Astagfirullah. Tapi Kak Taci memang sempoi Kak Taci. Sempoi. Kata Cik ni happy aja. Apa lagi mau dipikir? Kan? Happy lah hari-hari tengok kucing. Kak Taci beli kucing banyak kan? Ada 10 ekor. 10 ekor. Itu hari lagi banyak Kak Taci. 10 juga Juki. Ya ke? Mati satu, hidup satu. 10 juga. 10 je. Dalam 10. 10 lah. Dalam satu rumah. Tidur sama Kak Taci lah kucing tu. Ya. Bagus lah jaga benda kucing. Apa ni? Tapi Haiwan kesukaan Nabi kan? Dimandikan 2 minggu sekali. Siapa? macam tu. Kak Taci mandi. Kucing Kak Taci lah. Kalau Kak Taci memang Kalau kat hari Taci mandi. 2 minggu sekali kat sini ada bau kau. Dia aja kan. Hai. Ingat kambing Kak Taci. Sini kambing. Jangan marah. Ini macam nak sembang dua je. Panas straight Kak Taci. Panas straight. Nanti kamera tak nampak Kak Taci. Dia nak Itulah. tengok orang, dia nak orang tengok daripada belakang tu. Kan Tapi pun tengok belakang. Tapi Tapi pun tengok belakang. Dia kan tanya umur dia kan. Kak Taci ada ni tak Facebook? Facebook Kak Taci? Nah. Ada? Instagram ada? Tak ada. Facebook aja ada. TikTok? Ada? TikTok ada? Ada. Buat video apa kat Taci? Kat Kucing aja. Oh kucing je. Ingatkan yang buat tu yang Tak ada. video yang apa ada satu mamat botak misai tu pernah tengok tak? Yang dia miming apa? Miming lagu. Tak. Aduh. Tak apa lah. Kalau kau tahu kelakar benda tu Ki. Tapi kau tak tahu tak apa lah. Tahu. Facebook aja. Siapa yang buatkan Facebook ni? Kawan Kak Taci. Saya nak tanya lah Kak Taci. Zaman Kak Taci hidup dulu kan. Lepas tu daripada zaman Kak Taci muda lah. Kan tak ada teknologinya. Mana ada? Tak ada kan? Tak ada. Ha. Main telefon yang pakai telefon yang itu aja lah. Yang kering. Yang dari 1 sampai ke 10 itu. Oh, dia yang Zaman Kak Taci lah. Yang pusing. Deg 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 deg. Deg 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 deg. Itu kan. Itu aja lah. Mana ada pakai-pakai. Itu di setiap rumah ada satu. Itu yang punya itu dulu orang-orang kaya tu dulu. Habis Kak Taci orang kaya lah. Orang miskin lah. Ada Macam tak? mana Macam mana ada telefon? Kalau Kak Taci nak nelpon itu ya tempatnya kakaknya, maknya Kak Taci lah. Oh. Macam pinjam lah. Pinjam lah. Habis kalau contoh Kak Taci tak ada dekat rumahnya, keluar, macam mana orang mau kontak Kak Taci? Ya diam-diam aja lah. Dan dia aku nak call Kak Taci ni. Diam lah. Diam aja lah. Diam je lah. Diam aja lah. Tapi Kak Taci kan, Kak Taci ni Indonesia kan. Tapi Indonesia ni kat mana? Medan.
Medan? Ha. Saya orang Medan, Mak. Medan di mana? Saya Judika tahu Judika? Tahu. Judika tu orang Medan. Memang orang Medan itu, orang Batak itu. Sepupu saya tu. Aku Yang punya betul suara aja. persis Judika, aku punya suara. Persis. Biar mamamu tak suka. Persis kan? Engkau yang betul aja kau. Betul, benar ni. Kak Taci kan bela kucing kan? Ha. Bela dia sekali. Nanti ganti suara pula. Ngiang. Tapi kalau sebut pasal binatang ni kan, kambing, kucing semua kan, Allah Akbar. Oh, apa tu orang call? Ini Alam. masa makan ubat. Oh. Jangan masuk. Jangan masuk. Aku pada buat bunyi gajah lagi. Stres? Kak Taki pernah tengok tak gajah depan muka? Tak pernah, tapi kalau pergi ke kebun binatang pernah lah. Tapi bunyi gajah Kak Taki tahu tak? Ah. Tahu Okey, tak? Kak Taci pejam mata. Ah, Kita dengar sama-sama. Okey, pejam mata pejam mata Pejam mata. Betul? Jadi kan? Jadi. Jadi. Tengok pakai hidung. Tengok dia pakai hidung. Jadi kan Kak Taki Jadi. Boleh lah. Jadi Kenapa tak gajah? masuk ke zoo aja? Daftar sana. Daftar Apa lagi? sana. Suara dah okey dah. Aku kena bantai ni. Suara dah okey, Zuki Jadi Kak Taki masa zaman yang telefon tu saja tukar topik, asyik bantai gajah aku je. Jadi masa zaman pakai telefon yang kedek-kedek tu kan. Kak Taki macam mana call Kak Taki punya boyfriend? Dulu mana ada kita sim-siman boyfriend tak ada. Oh, ya? Tak ada. Habis tu macam mana? Dulu kita zaman-zaman Kak Taci tu kira main jodoh-jodoh orang tua je. Oh. Tak ada main cinta-cinta. Habis kalau tak kenal maka tak cinta. Itulah dia. Dulu dengan anak sekarang ni mana sama dengan anak-anak dulu. Lepak ke dia orang, tak nak order ke? Air, Kak Taci, air. Nak main air je? Kau jual air apa? Tak apalah Kak Taki puasa. Kopi Kak Taci. Kak Taci kopi. Kopi aja lah. Kopi. Kopi. Satu, dua. Aku nak air masak. Yang masak. Air masak ke? Masak dua. Tapi tak nak manis sangat ya. Tak nak cik. Kopi aja. Kopi satu tapi bagi daripada belakang jodoh orang tua. Contoh kalau macam Kak Taci macam dia dah dijodohkan tapi Kak Taci tak suka, tak minat. Macam mana? Macam macam mana itu dah ya orang dulu sama dengan orang sekarang ni. Orang dulu patuh dengan orang tua. Apa yang kata orang tua itu kita Ni apa mengikut. bergaduh lagi bini ke dalam ni? Orang tengah nyembang. Kalau anak sekarang ini mana boleh. Makan, Betul tak? makan. Kak Taci mau makan? Aku kupu-kupu aje lah, mana-mana lah. Kopok. Apa yang ni kata je saya belanja kat Taci. Itu bukan kopok dah. Itu bukan kopok. Ni, meja. Buat. Ni goreng. Gitulah. Tak sama dengan anak-anak dulu. Betul tak? Habis kalau macam tak bahagia kan. Dah kahwin ni Kak Taci. Dah kahwin. Alamak dia ni tak boleh lah aku. Tak bahagia. Tak juga. Betul macam mana? Mengikut juga cakap orang tua. Oh gitu Dulu punya orang tua lah, zaman Kak Taci lah. Ikut aja. Mana boleh anak-anak dulu membantah cakap orang tua. Tapi yang aku perasan lah. Kalau sekarang Orang-orang yang kahwin yang dijodohkan oleh orang tua ni alhamdulillah kekal Ya. lama. Ya. Kak Taci berapa tahun janda? sekarang ini Ha. 2011 Last kahwin lah. Lepas tu berpisah Berpisah. Berpisah. 2011. Kau tengok. Yang kau cakap tadi. Aku tarik balik lah apa cakap pasal ni. Tapi Kak Taci janda, dia bukan sebab tak serasi ke apa Man? Man. Mal lah orang lain. Okay. Dia bukan tak serasi apa. Dia sebabnya suami dia sakit. Sakit apa? mental. Oh. So bila dah tak boleh nak uruskan, benda tu separate terus. Ya. Sebab dia dia sakit bipolar. Bipolar. Oh, bipolar ni yang dah kritikal lah maksudnya. Dia macam mana kena mental Kak Taci? Tekanan lah. Tekanan hidup. Siapa tekannya? Masa zaman dia kerja dengan
Dia dulu PA tu. Assistant manager. Itu aku cakap engkau. Dia suami dia memang dekat sikit Assistant dia. manager. Kalau panggil dia tu Wan. Sampai gila man orang tu. Wish, ini kena sensor saya sumpah. Ni kita akan sensor. Kita akan sensor. Ini kita akan sensor. Tekanan lah. Tekanan. Sebabkan kerja dengan Tekanan. Masa kecoh-kecohnya tahun berapa tu ya? Sama masa kecoh-kecoh dulu lah. Tahun berapa? Baru lupa. Yalah zaman dulu. masa yang masuk penjara semua tu. Ya. Bermakna Situlah dia jadi tekanan. Memang sudah dibagi dengan orang tuanya suruh berhentilah daripada inilah kan ke politik ini kan. Tapi dia sayang dengan kerjaan dia, diteruskannya tapi dia tak tahan. Okey. Suami Kak Caci ni orang mana? Orang sini, Minang Gombak. Oh. Minang Gombak. So Kak Caci jumpa suami Kak Caci waktu Kak Caci datang sini. Oh gitu. Masa Kak Taci datang sini tu muda lagi lah. Muda lagi lah. Tapi anak Kak Caci ada IC sini tak? Kak Taci dengan ini tak ada anak. Jadi yang di sana tu anak yang Anak suami yang dulu lah. Orang-orang Indonesia lah. So Kak Taci datang sini, Kak Taci dah tak ada suami lah. Dia tak ada suami Oh okey faham. Faham kan? Lepas tu Rare cerita ni. Rare. Lepas tu suami dia sekarang kalau tanya Kak Taci kat mana kan? Kat mana Kak Taci? Dia tak tahu ke mana-mana. Jalan Merayap, kaki, merayap, mana-mana, macam jalan. tu. Bukan tak diurus. Diurus. Tak, maksudnya dia jadi macam itu sebabkan stres kerja tu lah. Stres kerja Stres. man. Wish. Macam mana kerja dia ya? Ke stres dengan Kak Taci ni? Tak. Mana orang gila tak mengaku dia gila ke? Ya. Itulah. Sampailah sekarang. Sampai sekarang. Jadi Kak Taci kalau pergi mana-mana ada terserempak ke dengan dia? Ada. Betul Kak Taci buat tak tahu je lah. Ada juga Kak Taci bagi dia duit. Dia masih ingat lagi dengan Kak Taci. Ya. Masih ingat saya jumpa dengan Kak Taci kan. Mah, RM2. RM2 gitu. Oh dia panggil Mawar. Mama. Oh Mah, okey. RM2 mah. Bagi kadang kita bagi RM5, RM10. Dia tak boleh lebih. Kalau kita bagi RM10, dia sampai ke Bentung sana. Pernah sekali. Oh ya. Oh ya? Bagi duit RM10, sampailah ke Bentung. Ish. Naik apa? Tak tahu Kak Taci. Ke Bentung dah dekat dengan aku. Nasib baik masa itu ada di poket dia ada nomor telefon kawan dia. Kawan dia tu Kak Taci kenal. Jadi sampailah di Bentung sana ditangkap dengan polis Bentung. Jadi polis Bentung tadi ini dia sebab dia tak ada AC dia tu Kak Taci yang pegang. Sebab AC dia tak berapa kali hilang. 4 kali ke 5 kali tak tahulah Kak Taci. Dah banyak kali dah hilang kan. Jadi polis Bentung tadi ini telefon kawan dia. Jadi kawan tadi ini bagi tahu dengan Kak Taci. Jadi dibagi tahu dengan Kak Taci, kawannya tadi ini mintalah nomor telepon ni polis Bentung ni kan. Jadi Kak Taci teleponlah ke balai polis Bentung tadi ini. Jadi suruhnya Kak Taci ke sana. Masa itu Kak Taci memang tak ada masalah sebab masa itu Kak Taci menjaga. Jadi Kak suruh macam mana ni katanya. Jadi dia ni ada AC ke tak? Ada. Jadi Kak Taci transfer je lah nombor AC dia. Jadi Kak Taci cakap, cuba kalau tak percaya cek di komputer. Keluar. Keluar nak IC dia. Jadi Kak Taci suruhlah balai polis Bentung ni transferkan ke hospital GS Kuala Lumpur. Sebab kan dia file-file dia kan banyak kan. Oh ya. Jadi kalau Kak Taci pergi ke sana dah makan masa banyak. Betul. Duit lagi nak pergi duit sana. lagi. Betul. Itu jantar lah ke sini. Man, kau bayangkan kalau kau ada bini. Lepas tu contohlah bini kau tiba-tiba gila. Lepas tu kadang-kadang kau terjumpa kan dekat. Lepas tu kita dah cipta sejarah momen kita bahagia kan? bersama apa semua tiba kau Aku mungkin sedih lagi kan. Sebab dulu aku dengan dia kan. Tiba-tiba
Tapi wallahualam aku tak tahu macam mana aku atasi benda tu nanti. Akan datang kot Allah uji je kan. Ya. Aku tak tahu macam mana aku adapt dengan benda tu kan. Tapi Kak Taci kuat mat mental dia. Wish, tapi minta jauh lah insya-Allah. Itu reason kenapa dia tak balik sana lagi. Oh ya. Kita kena sabar kan. Oh Kak Taci tak balik sana sebab Kak Taci nak tengok ni lah. Wan ni lagi lah. Macam tu lah. Tengok macam tu. Sebenarnya kalau Kak Taci, Pengorbanan. Ini cinta je. Ini cinta. ya habis macam mana kan. Okey, sekarang ni perasaan Kak Taci dengan dia macam mana? Ada masih sayang lagi ke? Sayang, kasihan. Oh, lebih pada kesian lah. Lebih dari kalau sayang tu sekedar aja kan. Ini sayang, kasihan. Tengok dia macam tu. Habis macam mana ya? Tapi contoh kalau macam contoh tengah malam macam ni, dia tidur apa semua dekat mana? Di rumah abang dia lah. Dia tahu balik lah. Tahu? Lepas tu pagi dia merayau lagi lah. Macam tu lah. Tak, sebab kalau tak silap aku lagi kan, bipolar ni kan, dia tak macam mana, sepanjang masa tu dia macam orang gila, dia ada masa-masa dia akan okey. Kalau dia makan obat dia okey. Ha. Tapi kalau dia tak makan obat, mulailah otak dia tu tak menyambung. Aku ada kawan seorang macam ni. Tapi lagi bahaya lagi Frezem. Frezem benda. Itu yang Frezem ni dia, kalau dia sama dengan bipolar sama Frezem ni lagi bahaya lagi. Frezem ni boleh membunuh. Kalau macam suami Kak Taci ni, kalau dia masuk hospital dia enggak digari. Dia dokter bagi perkumpulan lah, ramai-ramai. Bilik ramai-ramai. Kalau Frezem ni dia seorang-seorang. Ganas. Ganas. Ini dia punya apa orang kata, otak dah tak Dah betul putus lah tu wayar. kan. Betul tak boleh ni. Macam mana mula-mula dia sakit tu, apa tanda-tanda dia? Dia menung, banyak ini merenung apa? Termenung. Termenung macam tu. Duduk macam tengok gitu kan. Macam Betul. kosong pemikiran dia Tapi tu Kak kan. Taci buat apa kalau dah nampak tu? Ya habis macam mana ya? Kita pun susah nak tanya dengan dia. Mungkin waktu tu Kak Taci pun tak tahu kan sakit tu macam mana. Dan Kan tiba-tiba mungkin dia Kak macam Taci stres. mungkin Kak Taci waktu tu Kak Taci boleh fikir yang dia tengah ada masalah ke, betul tak? macam Tak ada tu. kita fikir dia sakit kan. Tapi kalau sebenarnya kalau dapat tahu awal kan, dia ubat awal mungkin tak teruk macam sekarang lah Ya. kot kan. Lepas tu macam mana Kak Taci handle masa mula-mula tu kan? Dia nak persiapkan mental lah mak. Suami aku sakit Ya, lah. abang-abang dia lah terpaksa bawa dia pergi ke hospital macam tu. Lepas tu Kak Taci dia sebagai isteri kan? Ya Kak Taci dia tak tahu nak buat apa kan. Yalah betul lah. Dia jadi macam bingung macam tu. Kak Taci kahwin dengan dia tahun bila? Tahun berapa? Dah lama juga lah, tahun dia tak ingat. Tapi Masa baru-baru sampai lah. Masa baru masuk Malaysia. 1990, 1991 macam tu lah. Macam tu. Lama dah man. Lama. So bermakna pisah 2011. Kalau Lama man. kalau 1990 kan, bayi-bayi kita anak dia kalau ada Ya. anak. Iyalah. Kan? Saya makan Kak Taci ya. Makan. Ini siapa punya podcast ni? So Kak Taci masih mengharap tak dia macam suami Kak Taci sembuh? Ya, mengharaplah sepenuhnya Kak Taci harap dia kalau boleh sehat seperti biasa lah macam tu. InsyaAllah amin. Jumpa di syurga lah macam tu. Kalau tak jumpa di dunia, jumpa di syurga. Iya. Nanti di syurga. Sekarang dia tak betul kan, macam mana kita nak buat lagi? Yalah. Sakit dia je yang tahu tak. Macam mana rasa tak. Dia kalau barah ada sakit kanser ke apa, itu okey lagi man. Ya, betul lah. Itu dia boleh ingat kau, dia boleh sembang, dia boleh buat kerja ke apa kan. Ini bila tak boleh berfikir. Dia tak makan Dia tak ubat boleh berfikir. Kan, dia tak makan ubat dia jadi macam tu. Ya. Faham tu? Dia kalau makan obat dia boleh berfikir. Tapi kalau dia tak makan obat dia tak boleh berfikir. Jadi kena Jadi dia makan obat tu seumur hidup lah. ubat dia tak boleh habis dan ada orang kena pantau dia punya masa makan ubat tu. Iya. Jangan dia tak makan ubat langsung. Dia tak kerja apa semua sekarang, tak ada Dia lah. tak ada lagi lah. Macam tu lah. Kulo kile tu. Macam mana dia minta duit dengan Kak Taci tadi? Saya jumpa Kak Taci. Ma, RM2. Comel.
RM1. Bagi juga. Kak Taci bagi lah. Bagi. Saya Yelah. jumpa bagi. Suami kan. Ya. Tapi Bagi lebih tak boleh. tapi saya tak saya nak tahu macam mana cara penceraian tu. Macam mana? Pergi ke pejabat agama ke? Tak. Bilangkan cerai pun tak cerai, dibilangkan cerai. Macam mana bilang? Sebab Dia terus Sebab dia macam tu. pisah Pisah macam macam tu. tu. Tak ada berita, tak ada apa. Dia tak ada lafaz apa semua lah, tak Tak ada. ada. lah. Tak ada lafaz. Tu kalau macam tu macam mana lagi? Sebab dia dah tak waras kan. Yalah. Ha. Kalau dia mengamuk, saya ceraikan awak itu tak Tak kira. Sebab dia tengah sakit kan. Dia dalam tak waras. So maksud dia kalau nak ikutkan Kak Taci masih isteri dia ya? Iya. Kan? Dalam Islam mungkin ada ustaz yang boleh bahas kan benda ni kan dalam komen kan. Iya. Tapi bukan ke apa nafkah apa semua tu. Kalau Dah tak Jadi, perlu lah. dah tak perlu lagi lah. Dah tak Sudah perlu lah. dihalalkan lah. Halalkan lah. Dunia akhirat. Sebab dia memang tak mampu man. Dia otak dia tu dah bukan dia yang mau kan, sudah Dia kalau merayau dekat area mana Kak Taci? Gombak, Teratai Mewah. Itu ajalah perjalanan dia. Wah, Gombak terati apa? Teratai Teratai mewah mewah. dekat Teratai setapak. Itu aja. Gombak setapak dia main situ je lah. Kalau ada duit sikit. Kalau dulu dah sampai ke Bukit Bintang itu. Tahap dia berjalan mana-mana, suka hati dia lah. Berjalan sampai macam Tapi dia pandai badik kan? pandai. Dia boleh swap kot. Dia ingat. Jangan kata Yelah, pun dia dia ingat. berjalan. Jalan-jalan kemana pun dia ingat. Tapi nak ikutkan dia punya organ dalaman mesti sihat gila. Ya dah kalau berjalan je. Ha, berjalan kan. Ya. Selalunya aku pernah jumpa dah orang yang berjalan dulu kat Gombak ni dia ada satu orang dia bawa troli tau. Yang pakai kain sarung tu kan? Ha. Kak Taci pernah nampak. Ha. Masa tu Kak Taci menjaga pasar malam kan? Dia bawa troli kan. Terus dia sampai ke Sampai kat sisi man. Itu Sampai masih ke lumayan hutang. lagi kan? Sampai ceras jalan kaki. jauh. Itu Ya. masih lumayan lagi. Sekarang sampai ke belakang. Ah. Kak Taci kan menjagakan dulu ke pasar malam kan sampai ke belakang. Ha. Dia dah pergi ke belakang tu tolak. Sarung-sarung kan, kurus-kurus orangnya kan? Kuru-kuru seorang dia. Tahu. Muda lagi. Iya. Aku rasa umur dia 30 lebih kot. Daripada aku sekolah dulu. Masa aku sekolah dulu, aku tengok muka dia macam 20-an lebih. Dia dah start jalan-jalan seorang-seorang. Lepas tu dia dah ada troli baby. Iya. Lepas tu dia bawa troli pasar raya. Ya. Tapi dia ada troli. Dia ni apa sakit ke? Orang gila lah. Oh. Bipolar Pintar macam juga. tu lah. Oh, okey. Tapi bila tahun lepas pun Tapi tak dah tahu lama lah. tak nampak lah juga. Dah lama tak nampak. Tak tahulah dulu. Selalu tu Kak Taci nampak itu. Itu saya pun selalu nampak. Mm-mm. Tapi itulah aku nak cakap yang bila berjalan selalu dia punya fizikal Sampai dia ke mesti Sungai kuat. Bulu tu tau. Ha? Sampai ke Sungai Bulu. Kak Taci dulu kan menjaga pasar malam kan Sungai Bulu, Batang Berjuntai, Belakong, sampai itu. Dorong di tepi di pasar itu kan. Sorong, panas-panas. Tak pakai selipar itu. Tak ada slipper. Kan? Pakai slipper. Iya. Iyalah betul lah. Kesian juga Dia tak tengoknya. siap main. Tapi orang macam tu sehat tau. Yalah sebab dia jalan je. Dia jalan. Ha. Dan makan pun dia tak makan bukan-bukan. Betul apa yang orang bagi Pun orang itulah bagi dia makan kan. Iya. orang bagi roti, nasi, makan macam tu lah. Dan dia tak sokok, tak apa, Iya. tak apa semua. Tapi ya Kak Taci nampak dia tolak itu kereta tu kan. Macam happy aja dia. Kadang Ya kena kan? menyanyi. Selamba je. Sebab siapa duduk area Gombak dia mesti tahulah. Iya. Akan nampak lah dia kan. Tapi Dah sekarang dah tu lama Kak tak nampak kan. Dah lama tak nampak. Mungkin dia dah pindah daerah ke. Kita Dekat Johor sekarang. Ke Johor. Jauh. Okey Taci, jadi Kak Taci pernah merasa duduk dekat Indonesia. Ya. Kan? Memang Kak Taci orang Indonesia. Pernah merasa duduk dekat Malaysia juga. Ya. Jadi antara dua negara ni kan, apa perbezaan yang ketara daripada pendapat Kak Taci kan, dan apa bestnya dekat Malaysia ni? Gitulah. Bestnya di sini ya mana ya? Memang best lah. Banding dengan Medan. Kalau dekat Malaysia lah best daripada segi apa je? Kerjanya ke? Kerja dia tu dengan kawan-kawan macam ya lingkungan Kak Taci kan kebanyakan orang Melayu. Jadi dah macam
saudara gitu kan. Baik-baik semuanya. Pernah tak dekat fikiran kat Tachi datang Malaysia tiba-tiba orang kenal masuk YouTube berlakon. Pernah? Yang ni man. Macam ni? Pernah terfikir dekat dalam apa? Dekat pernah terfikir tak mau berlakon YouTube? Tak pernah. Tak pernah. Tapi sekarang kat Tachi dah berlakon tau. Itulah mengejutkan. Kan, mengejutkan. Mengejut kan? Tapi impact Tak dia, sangka. dia berlakon dalam video aku, impact dia memang rezeki dia. Satu je buat. Sabar. Sabar deh. Makan lagi. Kopi ah? Baik Kelantan ni. Oh, dah. Ho Allah. Pelan. Makan lagi. Okey. Ini siapa yang order mie ni? Itu kat Tachi Itu kat punya. Tachi. Tak. Kat Tachi tak makan lah. Tak, dah makan dah. Makan lah sambil-sambil borak sambil-sambil makan lagi Dah seronok. dah, Kak Tati cukup kopi. Kira aku tak makan malam aku. Oh, makan. Tak apalah. bertambah kurus sikit badannya. Kak Tachi, Nah, sekarang di dunia maya. ya. Man ni. Man nak periksa apa man? Boleh cuba? Oh, Boleh cuba? mantap. Aku jap. Ada apa kat situ? Aku suka leci. tak. Oh, campur ke air. Oh. Itu apa yang hujung sekali apa? Fish. Honeydew, nak honeydew. Kalau campur ke sini boleh? Tak enam. Tak boleh lah. Dia tak boleh. Dia kena air Masak. putih je. Sebab Okey. dia ada rasa Kak Tachi. Oh. Ha. Macam tu pula. Berapa titik ni Ki? Letak 6. 6? Cawan tu 6 titik okey. Serius lah? Sebab dia tak manis sangat. Aku dah manis lah ni. Ha? Kau je yang manis. 2, 3, 4, 5, 6. Ni apa ni? Honeydew Honeydew. Bau Pedas. ni. Kau tak nak pedas Ha. Aku tak makan lagi ni Ki. Kacau man, kena kacau air tu. Nangis kan? Segah. Nanti dia nangis. Macam mana bukanya ni? Ha? Tarik Bismillah je. kau. Bismillah. Ha. Sedap baunya. Oh, sedap oh. Kak Tachi, dekat dunia maya sekarang ni, Ha. kalau Kak Tachi tengok lah, selain pada Facebook, ada TikTok. Ya. TikTok cara lain orang main TikTok. Ya. Orang buat video lah kan. Ya. Sekarang ada lagi baru Kak Tachi. Apa yang baru tu? Thread. Trend. Thread. 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 Tempat orang lumba kereta, lumba motor. Bukan, itu thread. Oh, Itu salah. thread. 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 Nah. Trik. Trik ke thread? Thread. Oh, teri yang tu lah Ki, yang kau buat bola pisang apa Thread tu. lah orang panggil thread. Teri yang bola pisang tu yang kau buat pisang. Bukan, itu trik. Trik. Thread. Thread. Dia ni function dia macam macam Twitter. Dia media sosial juga. Boleh post gambar, dia boleh post ayat-ayat, boleh post video juga. Cara orang main dekat situ, dia buat macam dia buat apa macam dia nak terangkan race bait. Contohlah, saya post di situ. Orang gemuk ni bodoh. Gitu. Oh, kurang Faham? ajar lu. Untuk- Kau jangan yang terasa ni. Bukan. maksud dia macam contoh. Ya. Contoh. Orang yang basuh pampers anak, yang basuh berak anak selalu, yang jaga anak, ini gay. Ha. So sebagai orang tua kan, Kak Tachi, apa pandangan Kak Tachi tentang perkara macam itu? Orang buat macam tu sebabkan dia nak dapat follower. Pandangan kau macam mana? Oh, kau tanya dia. Kak Tachi tak faham ni. Dia tak faham Faham. soalan ni, dia tak faham. Aku pun tak tahu macam dia nak tanya. Okay, Ha. dia macam ni Kak Tachi. Okey, Kalau macam TikTok, Ya. kita nak dapatkan follower, kita nak dapatkan engagement, kita kena buat video selalu. Ya. Kalau macam IG mungkin kita post gambar. Ya. Kan? Tapi dekat Threads ni dia lebih kepada ayat. Kita buat ayat. Contoh ayat-ayat dia macam mana? Macam orang gemuk loser. Orang loser gemuk pun dia tak tahu benda. orang gemuk ni bodoh contohnya. Ya. Contoh kan. Ataupun orang miskin ni kan, orang miskin ni tak layak bahagia contoh kan. Apa pandangan Kak Tachi kalau orang tulis benda-benda macam gitu kan? Disebabkan nak engagement tu. Engagement pun dia tak tahu. Disebabkan nak follower banyak. Nak follower tu. Nak Nak famous. famous. Apa pandangan Kak Tachi? Dia tulis bermakna dia tulis tu benda-benda yang tak bagus lah.
dengan apa yang dia update benda yang tak bagus tu, dia nak dapatkan follower. Apa dia? Pandangan Kak Taci. Macam Mahathir dia punya tu. Pandangan Kak Taci ya, macam mana ya? Kak Taci pun tak boleh cakap juga ini. Macam mana pandangannya? Perlu kau buat macam tu? Bagus ke tak bagus? Bagus ke tak bagus? Tak bagus. Kalau pandangan Kak Taci memang tak bagus lah. Kan? Tapi itu Kalau prinsip Kak Taci lah. Kurang. Tapi itu sekarang trend. Betul. Kak Taci, semua orang buat macam tu. Kalau trend pun kalau menurut pendapat Kak Taci memang tak elok lah. So macam mana kita nak supaya benda ni tak jadi ikutan? Orang saja-saja buat bodoh tau. Buat bodoh, buat nampaknya dirinya bodoh supaya orang kecamnya semata-mata untuk dapatkan follower. Follower tu. Buat selamba je lah. So macam kita sebagai penontonnya, perlukah kita nasihat ataupun biar aja? Kalau pendapat Kak Taci harus dinasihatkan lah. Kalau kita nasihat, nanti dia serang kita balik. Buat bodoh aje lah. Kalau Kak Taci macam tu, dinasihatin dia tak mau, ya buat bodoh aje lah. Kan? Tapi Buat apa pening-pening kepala kan? tapi mungkin lah aku ini aku punya pandangan lah. Kau apa? Bila ada orang up benda-benda macam gitu. Kau buat lagi, Man? Bila ada orang up benda-benda macam gitu kan, dia jangan ada yang lain lagi. Dia jangan ada yang like, jangan ada yang komen yang mengiyakan apa dia cakap tu kan. Lain lah kalau dia tulis benda-benda yang bagus. Kan kita komen lah, kita iyakan lah benda tu. Tapi kalau benda yang tak bagus kan, Baru kita komen. tak payah layan lah pada aku lah kan. Betul? Aku pun setuju juga. Tak payah layan. Maknanya kalau nampak je orang posting macam tu, kan. Macam ada tulis lah apa dia kaya ke apa ke kan. Kalau kita rasa macam okey, yang ni negatif lah. Tak payah layan. Tak payah like, tak payah nak komen situ. Kau tak payah buat tu. Tak payah cuba nak Tak share payah. orang dekat situ. Sebab bila kita cuba, sebenarnya kita cuba nak betulkan dia Betul? dekat komen dia. Dan kita telah menjadi umpan dia. Betul. Sebab dia pula ada orang kan yang dah tak berpendapat dengan kita. Yang sokong apa yang dia tulis. Dan orang tu akan bantai kita. Engkau sibuk lah masuk kat ni. Kalau kau rasa tak ngam, kau janganlah masuk sini. Elek dia pula lebih-lebih lah kan. Dah macam gitu lah Kak Taci. Yalah. Tapi Kak Taci, dunia sekarang ni seram Kak Taci. Kenapa seram? Iyalah dengan adanya Benda-benda macam tu. Benda-benda macam tu. Saya takut, kadang-kadang saya fikir macam mana anak saya lagi bila dia besar kan. Macam mana dia nak hadap Aku boleh habis dengan ke? dunia maya ni. Pedas tak? Boleh tahan juga? Tahan tak? Itu kenapa tu? Tak suka? Oh boleh juga. Pedas tak pedas? Pedas. Kadang-kadang Ya, tu. takut Kak Taci. Itulah zaman sekarang ni Juki ya. Itu yang saya tanya Kak Taci. Macam mana dulu zaman-zaman Kak Taci ni macam mana? Communicate. Kalau zaman Kak Taci dulu belum bapak kita ini kita dah menggigil-gigil ini. Oh ya. Iya, kalau dulu sekarang kita nak buat apa? Belum mak kita, orang tua kita apa, kita sudah begini ya. Zaman dulu mesti gini-gini takut loh. Oh ya. Belum dipukul dah menggigil ini. Kalau di sekolah cikgu pukulnya teruk? Tak ada. Saya dulu teruk kena pukul dengan cikgu. Kau degil agaknya. Saya degil lah. Maksudnya balasan dia terus kat sekolah. Itu yang menyebabkan kita jadi aku Pintar. rasa jadi orang sikit lah. Iyalah. Rupanya selama ini enggak jadi orang. Hah? Selama ini pun enggak jadi orang. Jadi tikus. macam anak saya kan. Kalau kat sekolah kalau cikgu mau pukul saya macam biar aja, biar. Kalau dia nakal pukul. Kak Taci dulu zaman-zaman Kak Taci kalau macam kita ni anak muridnya kan salah sikit, tangan tu lah. Suruh kira berapa jari? 5 kali kena rotan. Oh dia tengok jari ada 5 ke tak? Kalau ada 3 je lah. Kalau Dia yang sedihnya bila ada orang ada jari lebih tu.
Aduh, dendam kata. Aduh, 6. Iya. Cikgu yang ni kira juga. Pukul tangan aja lah. Dah pukul tangan je. Pukul tangan aja. Tak ada lah pukul kaki, pukul apa tu tak ada. Sekarang kalau di sekolah, mana boleh pukul tangan ni? Kalau pukul tangan, cikgu tu yang kena. Betul Iyalah. sekarang. Undang-undang sekarang kan macam tu kan. Kalau dulu Ji, arwah ayah aku kan, dia akan pesan kat cikgu apa? Cikgu, kalau anak saya buat salah kat sekolah, pukul dia. Kuat mana pun nak pukul lah, tapi dia pinggang ke bawah, jangan ke atas. Memang aku kena libas kau-kau kat sekolah dulu. Aku dulu sebab aku tak ada ayah daripada kecil kan. So aku dengan arwah mak aku. Kalau aku cerita kat rumah cikgu rotan, Kena tambah. abang aku ambil rotan, dia tambah lagi. Kau buat apa sampai kena rotan? Itu. Mesti kita ada buat something kan. Kita ada buat something. Kalau sekarang Ji, kau buat salah kan, kau buat salah, cikgu denda kau ke. Denda lah, tak payah rotan, kau denda je. Mak ayah datang serang cikgu. Ya. Kan? Kau macam mana pada kau? Bagus ke tak bagus situasi ni sekarang ni? Dia Kau benda macam ni kat dalam parlimen siap aku tanya soalan. tak benda ni yang kita nak sembang. Oh ya. Yeah. Tak ada. Benda ni aku rasa disebab media sosial lah. Cikgu pun takut viral. Dan viral ni kadang-kadang benda tu positif je. Tapi bila kita post, kau ubah sikit bahasa dekat caption kau. Benda tu jadi negatif. Betul tu. Dan dia ada dia ada satu kategori iaitu FOMO comment. FOMO komen. Orang komen kecam padahal dia tak tahu apa konteks dalam video tu, apa motif dia. Dia tengok orang kecam, ada 5 orang kecam. Seorang je yang puji. Dia ikut kecam. So yang komen kecam. Dan it's all about attention. Sebab apa attention? Sebab sekarang ni dekat ruangan komen, dalam komen tu pun boleh komen. Dan dalam komen tu boleh like. So orang berlumba-lumba nak dapatkan siapa komen yang paling banyak orang like. So dia akan keluarkan bahasa-bahasa yang teruk-teruk lah. Betul. Faham tak? Betul. Kak Taci faham tak? Faham? Aku kadang-kadang cemburu tau dengan orang-orang macam, ya kalau kita tengok orang tua kan, kenapa aku tak hidup kat zaman dia? Sebab apa ni? Tak, sebab Allah dah tetapkan kita. Tak kau cemburu tu sebab apa? Ha? Kau cemburu. Sebab dia tak ada media sosial ni sini semua. Okey. Faham tak? Engkau lebih suka zaman kehidupan yang dulu Zaman lah. Bukan lebih 70-an. suka. Bukan lebih suka. Maksud aku rasa mungkin lebih selamat kot. Kita nak buat apa tak viral. Viral. Sekarang ni kau dosa kat ujung jari Mat. Betul. Kan? Sebab tu aku cakap tadi, jangan komen, jangan layan apa yang orang buat tu, kita tak payah layan. Betul. Kalau kita layan, dia suka, silap-silap, itu pun saham dosa kita juga kan. Macam Ilmiah pula, podcast malam ni. Macam Kak Taci kan, ada perbezaan tak Kak Taci daripada Kak Taci tengok zaman sekarang punya anak muda sama dengan Zaman-zaman dulu. Masa zaman-zaman dulu Kak Taci datang sini tu memang aman-aman aja lah dulu. Zaman sekarang ni tengok jalan aja pun pukul 9 pun dah ketakutan gitu. Dulu masa tahun 91 masih boleh lagi kita pakai emas. Yalah. Sekarang pakai emas setengah gram aja pun dah takut. Dulu zaman Kak Taci tak ada dulu ini. Senanglah kita berjalan balik pukul 12 macam tu ya kan. Berlepak gitu. Sekarang dah tak berani lagi. Jenayah dulu tu kurang. Dulu kurang. Sekarang banyak jenayah. Dulu mana ada dadah, tak ada. Yang ada mabuk-mabuk itu aja lah. Mabuk-mabukan. Bir. Tapi Man, kalau sebut pasal jenayah kan, Kurang dulu. dulu memanglah kurang. Tapi sekarang pun aku rasa jenayah untuk fizikal aku rasa kurang je. Tapi jenayah cyber banyak. Betul. Masa-masa zaman Mahathir dulu tu mana ada penjenayah, tak ada. Tak ada. Kurang lah. Apa dia? Ketik bunyi ke dalam tu. Kau buat apa? Iya. Ni buat tu tanah kat Tak belakang. ada rasa takut lah kita tengah malam tu. Balik. Sekarang memang takut lah. Kak Taci pernah kena kejar dengan peragut ke? Tak pernah. Tak pernah? Tak pernah. Kenapa? Kak Taci yang kejar dia? Ha? Kak Taci mengejar pun tak pernah, dikejar pun tak pernah. Tak pernah. Memang tak ada takutnya lah dulu zaman-zaman Mahathir dulu.
Betul. Senang, kita bebas rasanya kan, aman aja. Ya. Sekarang ini ya Allah, Sekejap. Zaman dulu tak pernah Sebab- tak pernah kena kejar. tak pernah, Sekarang pernah kena kejar. tak pernah pula. Bermakna hidup dia aman-aman aja lah. Aman-aman aja lah. Sebab dia sini buat tak tahu je. Apa yang Bodoh jadi je je, buat bodoh je lah. Tapi sekarang ni Kak Daci, dia banyak jenayah cyber. Tahu jenayah cyber? Tak tahu. Ini macam scam. Wah, ya. Yang- Dulu mana ada? Dulu mana ada? Tak ada. TikTok pun tak ada. Dulu mana ada pakai handphone macam ini, tak ada. Kalau pernah ada pun handphone yang besar tu. besar tu harga Yang- 5,000 tu. Tu dah hebat itu. Yang kena tarik area pula tu. Oh, okey tahu. 5,000 harga? Macam sekarang So punya besar harga ini juga. ha. Besar ini ha. Phone dulu lebih Yang kurang besar juga ni. harga lagi. Kalau megang tu begini tu. Oh, itu satu Itu kampung nampak. Cina-Cina tukar-tukar balok tu dulu pakai 5,000 tu. Toko balok tu. Iya Juki. 5,000 harganya tu. 5,000 tu harganya. Weh, tapi kalau Dulu. 5,000 dulu mahal Besar. betul. Mahal betul. Mahal betul. Macam 20,000 handphone tu. So orang Itu kaya yang je. baru keluar itu. Orang kaya je ada. Tahun berapa itu ya? Kalau tak silap itu ya keluar itu handphone itu ya. Tahun 94. 94 kan 93. Ya. Bayar kita dia pun tu. Oh, Itu pun yang make itu pun toke-toke balok semua itu. kata-kata kebalok. Ya. Betul. Kak Daci jangan membelakangkan kamera. Tapi pun tengok umur. Dia nak tengok umur aku. Oh, dia pancing-pancing oh. Terkeluar juga umur kau. Kayak umur aku ibu. Ay, Allah Aduh. Tuhan. Astagfirullahaladzim. Iya Juki, zaman-zaman Kak Taci dulu. Kalau motor kereta pun tak ada yang cantik-cantik kan. Oh, tak ada. Kalau ada pun satu-satu, datuk-datuk itu. Kak Daci ada kereta lu? Tak ada, Sekarang kerja. tak ada. Kak Daci berapa orang adik-beradik ya? 6, Kak Daci nombor berapa? 5, nomor 5. Yang kakak-kakak semua, Ada. abang-abang ada lagi? Ada. Meninggal satu lah yang paling tua. Yang sulung. Sulung. Yang sulung. Umur berapanya? Kalau dia hidup lagi umur berapa sekarang? Oh, dah tua jugalah. Dah tua juga. Dia orang semua di Indonesia lah, Medan. Semua di Indonesia. Kak Daci tak nak balik ke? Teringin juga nak balik. Tapi mikirkan kucing ni ha. Siapa yang ngurus? Kalau Kak Taci balik siapa yang ngurus kucing Kak Taci? 10 ekor lagi. 10 ekor. Terikat dengan kucing. Awak balik lah sana. Tak boleh, mana boleh. Mana boleh. Seko boleh lah, seko. Jual lah Kak Daci. Tak sampai hati. Baik Kak Taci yang dijual. Baik. Timbang kilo. Lambat hati. Eh. Kena bagi orang yang betul-betul boleh jaga. Nah itu. Tapi sekarang susah. Sayang betul Kak Daci dengan kucing kan? Sayang. Dia kan bernyawa juga Juki. Sayang. Betul. Tapi alhamdulillah Juki rezeki Kak Taci murah. Walaupun kita tak dengar dia doakannya kita kan. Doakannya kita. Dia kalau nak bisik, bisik betul. Ya. Tak dengar ya? Mana dengar? Yang aku dengar tadi, aku duduk sebelah dia, aku dengar kan? Ya kan? Ya kan? Sekali lagi ke tadi. Dia kata kucing tu lah mendoakan dia sebab tu murah rezeki tu Iya. lah. Ya kita Tapi kalau betul juga, bela sebab kucing ini kucing kan? mudah rezeki kita ini. Betul. Betul Juki. Ya. Iya. Beli saya lah, saya pun macam kucing. Bukan murah rezeki. Lagi sempit rezeki Kak Daci. Ya, betul. Makan banyak ni. Banyak biaya ya. Banyak biaya ya. Nanti habis kalau Kak Daci kalau di umur panjang ada masa nanti berbalik ah. Insya-Allah. Insya-Allah. Mesti kena balik man kampung halaman. Balik. Aku jumpa orang Indonesia yang datang kerja kat sini. Aku tanya dia. Dia kata kat aku, cukup masa dia balik. Ya. Kampung halaman dia tak ketinggal lah kan. Iya. Tapi Medan bagus kat Aceh. Iya. Judika orang Medan, Judika. Ya, Itu orang sepupu Medan. saya tu.
Dah tadi. tadi kita dah sembang lah pasal ni. Jangan dia orang bermarga. Ya, saya boleh cakap Batak saya. Boleh? Betul. Saya memang boleh cakap Batak lah. Ya. Batak. Coba cakap dengan Kak Tati. Batak. Coba cakap Batak dengan Kak Tati. Batak. Ya, Batak. Tahu. Bahasanya itu tu. Tak pandai. Batak lah. Tak pandai. Kata siapa pandai cakap Batak? Sikit-sikit. Cuba kata. Isi neguarmu. Kau ada keseremba. Siapa namamu? Wah, isi apa ada? Isi neguarmu. Isi reguarmu. Zuki. Kalau ni si Berhad nang. Itu Sunda. Sunda. Cuba teka. Teka benda aku tanya. Neng. Tak tahu. Si Berhad neng. Seberapa? Nasi ada, Neng? Ada apa? Kita tahu tak cik? Berapa harganya? Oh, berapa harganya? Tapi sebenarnya Kak saya Tati enggak pandai bahasa Sunda. saya sebenarnya pandai cakap Jawa. Kata je pandai cakap Jawa. Sikit-sikit juga. Aku kek orang Jawa. Orang Jawa. Ya ngomong orang Jawa ya ngomong lah. Ya udah ngomong. Itu je yang aku tahu ye. Sama lah. Kak Tati memang Macam tahu Indonesia kan dia banyak kan? banyak bahasa. Banyak bahasa. Dia sama macam Malaysia lah. Iyalah, Ada Kelantan. Kelantan. Tapi dia orang lagi banyak lagi. Banyak lagi ya? Banyak. Banyak dia Itu, 20 lebih ribu rasa aku bahasa. bahasa. Apa nama Jawa itu Papua bahasa lain Papua. bahasa Samo, Palembang. Sako kan. Palembang. 22,000 bahasa betul kan? Ya. Yang aku tahu. Banyak sangat tu 22,000 ke biar betul. Tanya Kak Taci, betul tak? 22,000 bahasa kan? Kat Taci Indonesia? ni dia kan aja je. Ya ki. Sekejap aku tanya Cik GPT. Berapa? 30 ya? 30,000? Bukan 30 bahasa. 30 bahasa kau ribu mana kau? Gila kau. Oh, sorry. Salah dapat info lah tu. Saya, bapak saya Indonesia Kak Taci. Iya. Indonesia Banyuwangi. Banyuwangi. Ya je ki kau. Bapak aku Indonesia. Serius ah? Banyuwangi. Kalimantan lah. Kalimantan. Saya. Tu saya itulah. Tapi kau tak pandai bahasa inilah. Bisa gue. Bisa? Lo bisa ngomong Indonesia? Iya kok. Wah, lo emo. Lo demo keluar lain pula. Ini Zuki ni kalau dibelah ni keluar darahnya merah putih tu. Iyalah. Bendera Republik Indonesia ni. Ini kalau dibelahnya darahnya warna apa? Cuba teka. Tak salah warna biru. Warna nasi kambing. Di mana tu nasi kambing di mana? Kamda lah. Di Kamda. Kamda. Oh, beli baju kat Kamda. Restoran Kamda. Oh. Jual nasi kambing kan? Saya arwah ayah saya Arab Yaman. Mak saya orang Pahang. Mak saya suka internationalnya. Tapi betul kan? Betul lah. International. Yelah internasional lah. Kak Laci pun sama. International. International Kak. Orang Malaysia. Betul. Kak Laci pun sama. Tapi betul, arwah ayah saya Arab Yaman. Sebab tu muka saya macam Bangla. Taklah. Tak sama? Tak. Kak Taci orang pertama cakap muka saya tak macam Bangla. Habis muka saya macam apa? Cina sikit kan? Tak macam. Saya rasa macam orang Arab juga ada. Macam Arab. okey. Ada macam Arab Baik. Tapi hidungnya besar tadi. Taklah. Ini hidung orang Arab lah ni. Ya. Ini hidung orang Arab. Bukan mancung gigi hidung orang Arab. Kalau dia macam gini dia bukan hidung orang Arab lagi. Ya. Dia macam Ini hidung apa tu? Tapi kau boleh cakap Arab man. Sikit lah. Tak boleh lah banyak. Jujur. Kau nak apa? Aku pernah agak belajar bahasa Arab. Sikit kan. Aku bagi. Engkau ni kita try cakap Arab Okey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu semua lah boleh. Itu ajalah. Aku banyak bahasa Arab ni, aku banyak tahu benda-benda yang tak bagus lagi. Jadi aku malas cakap kat sini kan. Sebab dulu Dia mencarut-carut juga. lebih kurang gitu lah. Sebab aku pernah kerja dekat Sabah restoran Jalan Jelatik tu.
Dataran Jelatik kan. So kat situ ada Arab campur-campur je kan. Jadi aku banyak belajar dengan kat situ lah. Ayah aku cakap kalau kau nak belajar bahasa Arab boleh dengan satu syarat, kau kena fasih Al-Quran, dia kata gitu. Baru dia ajar, dia cakap gitu. Kan. Tapi kalau kau sekadar nak cakap bahasa Arab, tak nak fasih Quran, dia tak nak ajar. Jadi aku pergi belajar dekat restoran Arab ni. Kan. Bila jumpa Arab-Arab ni, dia ajar aku semua benda yang tak betul. Kan. Ada sekali tu, boleh cerita ke? Cerita? Kan. Dia cakap aku, Allah salli alaihi Muhammad. Apa ni? Ana anik al-muhannis. Apa maksud dia? Aku suka semua gay boy. Maksud dia lebih kurang gitu lah. Kan? Aku pun duduk ke tengah-tengah cakap ana ni al-muhannis. Semua gelak. Semua gelak aku. Lepas tu aku tanya, itu benda tak betul ni. Dia cakap kan. Aku pun kenakan balik dia. Kan? Aku cakap ada, kalau nampak perempuan lalu cakap ada, susu panas. What's mean dia cakap kan. Oh, kamu cantik kan. Ada perempuan lalu kan, susu panas. Kena sepak Arab tu. Kena sepak. Aku mesti balas dendam kan. Padan muka Arab tu. Macam gitu Ana Muhannis apa benda tadi? Ana Anik Al-Muhannis. Ana Anik Al-Muhannis. Muhannis. Oh, Arab pun ada carut Zuzu panas. Dia bukan sekat susu tau. Zuzu panas. Sepak, kena sepak. Ayah kau cakap kalau nak belajar bahasa Arab kena khatam Quran dulu. Bukan, maksudnya kalau kau belajar Arab tu untuk mendalami Al-Quran tu, faham Al-Quran, aku ajar kau. Tapi kalau kau sekadar nak bercakap je, tak nak mendalami, tak nak faham Al-Quran tu, aku tak nak ajar. Kira ayah kau mesti fasih. Arwah ayah kau mesti fasih mestilah. Yalah ada orang Arab. Macam abang aku lain. Dia kata kalau kau nak belajar pasal teknologi baru, khatam buku Pokemon dulu. Lain. Itulah. Tanpa stiker buku Pokemon tu. Nak dapatkan Pokemon yang tu dia kena. Ada kad tu. Ada kad tu. Tahu mana tahu Pokemon ada kad tu. Tahu. Tahu. Tapi dekat zaman-zaman kat Takcik ada tak tikam-tikam? Tikam-tikam tu apa? Tikam-tikam macam yang kita beli 20 sen, tarik kerak, koyak, dapat. Macam ni lotre lah. Macam lotre. lotre Ada. tapi di kampung-kampung di kedai-kedai. kampung-kampung, Yang 20 sen, 30 sen dulu kan. Ada kan? Ada. Seronok tapi sebenarnya tu main judi tu. Judi tu. Judi tu. Tapi judi kat Takcik kan? Iya. Dia satu papan tu kan ada sampai 100 kan. Ya. Kita beli satu kad tu mungkin dalam 50 sen ke 30 sen gitu 20 sen. 20 sen eh. 10 10 sen ah. Mesin pun ada. Kena murah pula kau ni. Jadi dalam 1 sampai 100 tu kan, satu je. Yang lain semua tak betul. Aku rasa lah. Dah. Dia 1 sampai 100. Kita datang kedai tu kan, bukannya kita seorang je beli benda tu, orang lain pun beli. Kan? Dia tak bertukar pun benda tu kan. Nombor 1 habis kan, orang tarik nombor 50 kan. Tiba-tiba kita tarik nombor 60 kena. Kan? Orang lain beli dah tak kena dah tu. Yalah betul. Ya. Tapi daripada kecil lagi, kedai-kedai runcit ni dah ajar kita main judi. Betul kan? Ada zaman-zaman kat Takcik pun dulu. Ada. Tapi seronok ke Takcik beli benda tu? Namanya budak-budak ya kan. Yalah kita pun tak tahu man. Ya. Tak tahu. Aku pun banyak. Kalau beli tengok kosong ya kan. Sebut lagi, beli lagi kosong. Dah tak ada duit dah minta balik rumah kan menangis-nangis minta dengan ayah kan. Ayah pun bagi, beli lagi. Dia kata muka kosong. Macam tu aja. Zaman-zaman Ya, lagi satu yang telur tu. Ha? Oh, yang pusing tu. itu zaman sekarang. Itu tahun Kan? 2000 dah ada. Dah Tahun 2000 ada. kan? Kalau zaman-zaman Awal-awal kat Takcik tahun mana 2000. ada. Zaman-zaman kat Takcik yang macam Tarik- lotre tu tarik lah. loteri tu. Tu je. Tapi vibe kedai-kedai runcit lama Betul. best kan. Kat Takcik benda paling jahat kat Takcik pernah buat apa Takcik? Benda paling jahat. Maksudnya? Macam benda paling ni jahat ni aku buat ni. Oh, panjat jambu. Jahatnya. Jahat betul. Ya, panjat betul. jambu. Oh iya, panjat jambu. Kesian jambu tu. Habis diminta tak dibagi. Apa? Diminta tak dibagi. Wah. Aku curilah. Macam budak-budak. Curi tu lah yang Itu jahat. yang jahat tu. Nah, macam Jambu budak-budak jahat. dulu. Makcik, boleh minta jambu? Tak boleh.
Tak boleh. Minta pun tak boleh makcik. Beli tak boleh. Kita belum makan kau pula nak minta katanya. Oh apalagi tunggulah. Ambil lah galah itu kan tak. Jolok-jolok dari ni tak juga jatuh ku panjat. Senang. Jahat betul. Tapi kalau dia panjat dulu, boleh lah panjat kan? Ha, panjat Sekarang lah. dia panjat. Pokok tu yang sujud. Yang bawah terus kutip. Lepas sikit dah cing. Lepas sikit. Saya pun pernah juga tu curi-curi pokok, curi-curi buah kan. Buah orang. Buah orang. Tapi makan Masa sedap. budak-budak lah. Yelah. Masa budak-budak. Tapi makan sedap. Ya, barang-barang curi ni memang sedap. Iyalah. Curi buah orang sedap kan. Sedap betul. Ya Allah itu hai. Lucu kat Taci ni. Ya. Jadi bapak Kak Taci tengok yang Kak Taci suka makan jambu, curi jambu orang ya kan. Dia tanamlah jambu dekat. Dulu kan zaman-zaman dulu zaman-zaman Kak Taci kan bilik mandi kan enggak di dalam rumah kan, sumur. Ya, semua kat luar. Sumur kan. Perigi lah. Macam Perigi ya sumur ya. Jadi ditanamlah dengan bapak Kak Taci nih jambu, pokok jambu ini. Ngam-ngam dekat sumur tuh. Sumur tuh tak ada bebatu. Belum gitu aja kan. Cuman pagar-pagar bambu aja lah. Dengan tuh pokok-pokok daun teh ya. Nah, macam tu. Jadi jambu tadi ini sumur, jambu tadi dia begini. Pokoknya bukan berdiri macam ni. Gini. Jadi mau diambil, mau dipanjat takut masuk ke dalam sumur. Ya kan? Sebab pokok tadi ini sudah menutup sumur tadi ini. Jadi berbuah besar-besar lah, kuning-kuning. Jadi Kak Taci ni tengok macam mana cara manjatnya ni. Ini kalau manjat jatuh pula. Jatuh pula. Ya kan? Tapi lantaran Kak Taci dah teringin sangat makan jambu tadi ini. Panjatlah jambu tadi ini. Ngam-ngam kakaknya Kak Taci tadi ini tengah nampi beras. Okey. Belakang rumah. Sekali Kak Taci panjat, jatuhlah Kak Taci tadi ini dari pokok jambu. Masuk ke sumur. Jadi kan? Benda yang paling dia takut tu jadi. Jadi. Betul? Begitu yang kelakarnya ada pula babi lepas. Babi lepas. Babi lepas. Kata Kak Taci. Babi lepas Babi liar. Tak tahu babi siapa yang lepas. Babi orang lah. Iya. Orang bela lah. Tapi terlepas. Tapi terlepas. Dikejar orang itulah babi tadi ini. Rupanya masuk ke sumur, babi itu masuk ke sumur, Kak Taci pula jatuh dari pokok jambu tadi ini. Masuk kedua-dua masuk ke sumur, babi itu masuk ke sumur, Kak Taci masuk ke sumur. Itulah cerita dulu Kak Taci. Betul macam mana selamat tu daripada babi tu? Selamatlah. Ini macam mana? Ya dua-dua diangkat lah. Babi tu tolong. Dalam ke sumur tu? Sumur tu lebar di luar, dalamnya tu kayak macam 7 kaki, 6 kaki lah. Itu macam- kubur. Ini bukan cerita ini ya, memang kisah benar yang Kak Taci. Ya. Tapi siapa selamatkan Kak Taci? Kakak Kak Taci lah. Kakaknya Kak Taci lah. Dikejar orang tu babi tu. Masuk ke sumur. Kak Taci pun jadi terjatuh dari pokok jambu itu kan. Masuklah ke sumur dua-dua. Babi tu masuk ke sumur. Kak Taci masuk dalam sumur. Lepas tu yang selamatkan kakak. Kakak. Kakak si babi tu. Kakak lah. Ingat tadi masuk Kak Taci kecil. Babi tu pun minta tolong. Dua-dua masuk dalam sumur. Nah, itulah kisah Kak Taci dulu. Tapi kalau kenang Degil. balik kelakar kan. Kelakar lah. Iyalah. Ya budak-budak kita masih lasak-lasaknya kan. Itu sekitar umur berapa tu waktu tu? Masih budak-budak lah umur-umur 8 tahun macam itulah. Dulu kan kita zaman-zaman Kak Taci ni kan tidak ada permainan apa ya kan. Ya kita budak-budak ini kan setakat main di pekarangan rumah aja. Tentulah. Di sungai. Sungai pun tak pernah mandi sungai. Tak pernah mandi sungai? Tak pernah. Okey lah dapat mandi sumur. Mandi sumur Dengan aja babi lah. pula tu. Terjatuh Kak Taci. Habis Kak Taci, bila dah jatuh dalam sumur tu dengan babi sekali, air yang digunakan tu macam mana? Dikuras lagi lah. Tak pakai lagi lah sumur tu. Oh tak ada pakai air. Tak pakai lagi. Lepas tu gali Airnya sumur. jernih tau. Gali sumur lain lah. Gali sumur lain.
Oh, dulu tempat mandi dia kat luar. Zaman-zaman dulu kan. Kalau kampung saya dulu lain. Sumurnya di dalam, ruang tamu di luar. Oh gitu. Terbalik pula kan. Kalau Tapi betul, tempat dia memang macam tu. Alah. Ha. So masa bila orang masuk, Itu zaman kau, zaman Kak Taci macam itulah. Yalah. Sumurnya di kat luar. Dulu Tapi zaman sekarang Kak Taci, bilik tidur di luar. Orang panggil public tapi apa? exhibition. Kejap. Kata Cik faham tak? Tak faham kan? Tak apalah ya. Astaghfirullahalazim. Kak Taci dulu kereta yang pertama Kak Taci pernah ada apa Kak Taci? Hah? Kereta. Tak ada langsung Sampai sekarang? sampai sekarang. Kereta yang panjang tu kereta api. Kereta Dia api kalau je. kalau kat Taci Mobil. mobil lah. Mobil ada kat sini. Tak ada. Betul tu tadi dia faham lah. Tak ada. Apa adanya lah. Tapi dekat sini kita Taci bergerak pergi kerja apa semua macam mana? Sekarang Kak Taci naik Grab, naik taksi. Ha. Macam tu. Lagi mudah kan? Yelah. Tak ada fikir nak parking, nak cop Iya. parking ke. Senang. Orang kat Taci seorang aja. Kan, orang cop parking kan. Yang tu rekod kan. Tepi. Tak ada Kak Taci pandai lah order Grab sendiri semua. Macam tu lah. Boleh lah. Habis Kak Taci tanya saya itu hari, Kak Taci kan kata Kak Taci tak pandai ni Suki. Ini yang terkadang betul, terkadang tak betul. Mata ini yang buat tak betul ni. Tak nampak. Kadang kena, kadang tak kena. Macam tu lah. Gitulah. Kadang order Grab yang sampai makanan pula. Kadang betul, kadang tak betul. Ni Kak Taci memang simple kan? Ya. Sebab tu aku suka. Aku kalau nak sembang kan, aku kadang-kadang aku panggil Kak Taci. Jadi sekarang Kak Taci kat sini, duduk dengan siapa sekarang? Seorang? Seorang lah dengan kucing. Oh, memang tak ada orang lain? Tak ada. Dekat dengan rumah Pak Duan lah? Tak ada dekat Tak, Kak setapak. Taci di setapak ni. Macam mana boleh kenal Zuki? Panjang ceritanya Juki. Panjang cerita. Pendekkan aja lah Juki. Pendekkan lah. Aku pernah pergi massage. Ha? Betul dia kata mau yang muda yang tua. Pendengar cakap si Juki. Tak ada lah. Aku kenal Kak Taci daripada Tok Weh. Tok Weh. Tok Weh. Tok Weh. So Tok Weh ni kawan aku lah, kawan keluargaan. So Tok Weh ni lah Tak, yang mana satu Tok Weh ni? Sibuk. Sibuk. Sebab aku itu hari aku nak panggil orang untuk packing barang kan. So dia panggil salah seorang dekat Taci. So dalam ramai-ramai tu packing barang, packing parcel lah. Itu tahun 2023. Jual apa itu? Adalah benda yang aku jual kan. So parcel aku banyak tau, 1000 parcel sehari. So Kak Taci salah seorang antara dalam 12 orang, 12-13 orang kat Kak ramai Taci orang. pula lain daripada yang lain. Lepas tu dia seorang mengutuk bising. Kau macam ni kawan. Habis dia kacau-kacau semua orang. Betul. Aku tengok dia ni, semua ni kelakar ni kan. Dia kakak dia gelak-gelak. Semua orang gelak kat dia kan. Lepas tu dia kacau-kacau orang. Tu aku maintain dia. Kak Taci berlakon lah. Tak pandai saya, dia kata kan. Berlakon lah. Lepas tu dia try lah. Jadi juga. Itu yang buat apa dengan Pak Duan minyak bidara kan? Nak berdarah. Itu Itu dah berapa kali berlakon. Itu dah banyak kali dah. Bukan yang pertama tu. Yang first dia dengan menjep. Oh, tak tahu. Balik apa ni? Mana kau dapat lagi? Kat ini rare je. Tapi bila Kak Taci berlakon dengan saya tu, ada orang kenal Kak Taci. Kalau Kak Taci naik taksi ke naik apa gitu, duduk belakang, orang tu tengok dari cermin tu kan. Tengok macam ni. Macam kenal lah jadi orang ni kata dia. Juki lah tengok. Oh. Macam tu. Oh, dah tak kenal ni. Macam itulah. Aduh. Macam ini tadi kan, Juki. Kak Taci memang tak kenal. Dia dari Pahang. Yang namanya si Ayub tu. Rambut panjang.
Kak Taci memang nggak kenal kan. Kak Taci katanya. Siapa pula adanya? Kirim salam dengan Juki ya katanya. Dari mana kau kenal dengan aku? Kak Taci kan suka main dengan Video. YouTube dengan Juki kan. Berlakon video. Belakangan Juki Main kan. dengan Juki lain. Itu aku betul kan tu. Berlakon. Ah. Berlakon. Ha. Belakangan Juki kan tanya. Iya. Kirim salam Juki ya katanya. Tadi demi Allah. Kirim salam Juki ya Kak Taci ya katanya. Sampaikan salam sekarang. Tadi ada orang kirim salam Zuki juga. Tadi ada orang kirim salam Juki namanya Ayub Waalaikumsalam. dari Pahang. Sampai dapat salam dia. Ada kirim uang tak? Kirim salam aja lah. Suruhnya aku datang sana. Dia ada jual durian. Dekat mana? Dekat ini setapak BP 18. Kena pergi durian. Kena pergi. Jual durian. Ya, lagi pergi lah, jom. Pergi ya. Kata si makan durian? Makan. Ada kebun durian sana. Tak ada. Benda apa yang paling Kak Taci rindu masa kecil-kecil? Apa yang paling Kak Taci rindu? Rindunya aku zaman ni Zaman apa? Zaman masih main-main lah dengan masa budak-budak lah. Ya. Rindu dekat orang tua kan. Ada sama ayah? Ya. Bukan. Bukan. Dia maksud dia kan tu macam setuju tak? Ya kan? Mesti Oh. rindu. Zaman-zaman budak-budak dulu mesti rindu. Yalah, saya pun rindu juga. Iya. Masa kecil-kecil dulu tak payah pergi kerja kan. Duit dapat RM2 sehari pergi sekolah kan. Iya. Kerja sekali ya? Sekali. Kau rindu kan waktu kita kecil-kecil dulu Kak Taci kan main basikal sama-sama. Iya. Dia kan je. Ya betul. Zaman Kak Taci ada basikal lah? Ada tapi tayar-tayar mati. Tayar merah kuning biru tu. Tak ada di pam-pam macam tu. Oh, tayar merah kuning biru tu. Hitam, tayar dia macam tu lah. Itulah. Benda tu. Tak Kak Taci. Cepat Taci. Oh, dia video call tu angkat je. Cepat sikit. Copyright lagu. Apa dia? Lagi syuting je Kak. Lagi syuting. Lagi syuting. Ya, aku lagi syuting. Dengan Juki ni. Siapa tu Kak Taci? Kawan dari dia suaminya orang sinilah. Kawan di sini juga. Nak pergi mana? Zumba? Nak kabar kawan nak ada meninggal. Oh, no. Kan baru balik daripada apa ni? Wiritan. Ramai orang daripada Indonesia yang Astagfirullah. Orang meninggal dia astagfirullah. Alhamdulillah. Ramai daripada Indonesia kawan-kawan dekat Taci yang datang sini yang Ramai. jumpa di Malaysia. Taci. Tapi kenal di sini aja. Taklah yang kenal di sana lah. Yang besar yang kenal di Indonesia tapi bila datang ke Malaysia Tak ada. Oh, tak ada. Kata si kenal di sini semua. Oh. Tapi kawan-kawan semua sana sudah lupa semua. Ada yang di Amerika. Orang kat Taci. Jauh. Ya. Mereka Kawin sama orang Amerika ada. Ha. Kawan-kawan Kak Taci yang di Indonesia dah banyak merantau Keluar lah. keluar, ada yang kawin sama orang sana. Cuman Kak Taci seorang aja lah sini. Tapi kenal kawan-kawan yang ada di sini pun daripada Indonesia semua kenalnya Kena kenal di sini aja. Kena kenal sini ya. Jangan percaya kat Taci. Iya. Simpan duit elok-elok. Oh iya simpan lah. Kenapa? Tahu orang baru kenal kan? Baru kenal dia tu Iya. kan. Dah bertahun Kak Taci pernah pergi selain pada Malaysia ni, mana lagi Kak Taci pernah pergi? Tak ada sini aja. Pernah pergi umrah? Belum pernah. InsyaAllah. InsyaAllah. Ada niat. Adanya. Dia kalau ada niat Kak Taci, kok mana pun, kalau Allah nak kasih jadi, mesti sampai. Betul. Kena ada azam lah. Iyalah. Siapa azam tu? Azam nak kata cakap, saya azam tahun depan pergi umrah. Betul. Cuba. Kau dah pergi? Dah. Dah. 2 kali dah Zuki pergi. Sayang tak pergi-pergi lagi. Iya. 3 kali, saya 3 kali. Ya. 3 kali lagi Farah pernah 3 kali. Doha pun pernah 2 kali. Oh. Oh. Ini sekarang tak ada niat lagi pergi.
InsyaAllah nak pergi lagi. Tahun depan. Sekarang saya niat nak pergi ni kat Taci. Kemana? Mau 4 bulan. 4 bulan. Ha. 4 bulan tu. Pergi ikut tabligh. ikut dakwah. Dakwah. Kata cik tahu tabligh. Tahu? Pergi dakwah rumah ke rumah tu kan. Ha. 4 bulan. Bila Jalan. nak buat? Ha? Bila nak buat? Plan dalam hujung tahun ataupun tahun depan, awal tahun. Kau kena pakai baju jubah lah itu. Yalah, takkan mau pakai baju Christmas. Christmas jubah juga. Jubah merah. Jubah merah. Ha. Jubah kuning. Ha? Kuning. Christmas. Kalau kuning tu kan itu Cina tu punya. Oh, Sami. Panggil itu. jauh. Apa ni? Itu apa tu? Money. Sami tu. Sami. Oh, Sami. Lain kan? Aduh. Itu bukan Thailand ke? Sami ya. Tak kira lah. Tak kira lah, yang penting duit. Ini gini ya. Nah. Ha, Kak Taci kata Kak Taci pernah berniaga kan? Kak Taci berniaga apa? Dulu sama ipar Kak Taci menjaga bandel. Sama ipar. Oh, best ni. Meniaga bandar ni best kan? Bandel. Lepas tu menjaga selipar capal. Dia tu menjaga anak-anak patung. Oh ya. Macam-macam. So Kak Taci, Kak Taci pun dah sembang, kita dah sembang banyak. So apa Kak Taci punya nasihat untuk orang yang baru kahwin? Ni mau kahwin ni bulan 8 ni. Iya. Alhamdulillah. Jangan lupa lah undang Kak Taci ya. Kat InsyaAllah. mana? Kat Terengganu kat Taci. Oh jauh. Tak ada yang lebih jauh lagi. Hah? Kadang-kadang Mana nak datang? Kak Taci nak pergi, boleh je. Boleh tapi jauh sikit lah. Jauh sikit lah. 4 hari 3 malam baru sampai. Tak. Betul Kak kan? Taci pernah pergi Terengganu? Terengganu. Ha. Dia lupa Kak Taci. Agaknya pernah ke? Terengganu ni tempat orang kata banyak penyu. Banyak penyu. Na ganu kita. Ada salji Kak Taci. Cubalah pergi. Ha. Iya. Ha. Kau yang betul aja. Iya, Kita kan betul. aku bukan percaya aku cakap kau ni. Betul. Ada tempat-tempat yang ada salji lah. Oh iya. apa yang fikirnya tu? Kak Taci, ni bagi nasihat untuk orang-orang yang baru nak kahwin ni, Kak Taci. Maksudnya nasihat macam Ramai mana? lagi orang kat luar ni yang dia baru nak kahwin. Jadi nasihatlah kalau bergaduh macam mana, kalau apalah. Dia buat kesabaran lah. Buat sabar, buat ya istilahnya kalau yang masalah-masalah yang besar tu dikecilkan, yang kecil tu dihapuskan. Jangan. Makin besar makin inilah ya kan. Yang besar kecil. Yang besar tu dikecilkan, yang kecil tu baru dihapuskan. So kalau yang besar tu dikecilkan tu tak dihapuskan, biar dia kecil je. Dihapuskan terus. Hapuskan terus. Iya. So daripada masalah yang besar dikecilkan. Yang kecil tu dihapuskan. Dihapuskan gitu. Jadi kan tak ada masalah ya kan. Yalah. Jadi hidup rumah tangga ni kan tentram, damai. Nama pun rumah tangga kan. Bahayalah. Kan? Bahayalah. Kalau kita masalah dibesarkan, makin dibesarkan, jadi terbakar lah. Terbakarlah rumahnya. Habis lah. Ya kan? Jadi kalau kau berumah tangga nanti ada bermasalah, jangan dibesarkan, dikecilkan, yang kecil itu dihapuskan. InsyaAllah. 4 kali dah ulang tu. Iya. Harus. Biar dia ingat. Yang besar Dikecilkan. jangan marah kata Haji. Jangan badan kau aja yang dibesar-besarkan. Cukuplah badan tu dibesarkan. Ini body shaming. Masalah tu jangan dibesarkan. Badan saja yang dibesarkan tak apa. Kan? Masalah jangan dibesarkan. Masalah jangan dibesarkan. Daripada masalah besar kecilkan. Ha. Lepas tu terus Dihapuskan. hapuskan. Badan Jadi- besar tak apa. Jadi hidupnya kurang masalah. Tahu tak? Dengar man nasihat orang tua man. Kan? Mesti menjadi. InsyaAllah. Dah banyak sabar kat Taci kan. Iya, kena sabar. Lelaki ke perempuan dengan kena sabar kat Taci. Iya. Ya. Harus macam itu yang rumah tangga ini. Tapi saya kadang-kadang tak boleh sabar lah. Mati aja lah. Mati aje lah kau. Iyalah. Mati aja lah tu kan ada lagu tu. Iya.
Matilah kau. Tahu tak lagu tu? Itu lagu kumpulan Dewa tu. Ya. Daripada Indonesia. Mana dia tak tahu lagu-lagu macam tu. Lagu-lagu macam Kak Taci tahu macam mana? Cuba nyanyi Kak Taci sikit. Tak pandai. Oh. Lagu ni mesti Kak Taci tahu. Apa tu? Namaku Bento. Oh, Rumah itu. real estate. Tahu tak lagu tu? Tahu tak? Iwan Fals ke Jomblo? Jomblo. Lupa dah siapa yang nyanyi. Iwan Fals. Lagu ni Kak Taci tahu tak? Tahu. Apa tu? Itu lagunya. Tak bersuara pun. Kalau lagu tanpa suara tahu? Tak tahu. Ya itu tadi. Dia cipta dia sendiri. Si Budi Kuyup kecil menggigil. Tahu tak lagu tu? Itu Iwan Fals. Ya, bagus. Cakep. Iwan Fals. So itulah pesanan dari Kak Taci Ha. Banyakkan sabar. Yang besar, masalah besar, kecil kan? Yang kecil tu dia harus Yang kecil, dihapuskan. Dia hapuskan 5 kali ulang. Kan? 6 6 kali dah. Kali. Tak apa 10 kali pun tak apa. Ya. Sebab benda baru yang kau kasi. Untuk kebaikan kan. Kita mengajar yang kebaikan bukan mengajar yang yang tak Tapi baik. selalunya yang problem ni Kak Taci. Apa itu? Orang perempuan Kak Taci. Hah? Perempuan Apanya perempuan? yang selalu problem. Makanya kita selaku laki-laki ni harus banyak bersabar. Oh, takkan Oh, laki-laki. takkan laki aja mau sabar Kak Taci. Sekarang tiangnya laki-laki. Yang lain pun satu, itu pun pendek. Weh. Kalau laki-laki banyak sabar mesti perempuan yang mengikut. Enggak lah. Kepala rumah tangga siapa? Laki-laki kan? Laki-laki. Ya udah. Tapi tengkuknya perempuan. Kalau kepala laki-laki, tengkuknya perempuan. Kalau perempuan bilang kiri, ayo kepala, ayo ke kiri juga. Gitu. Gimana Kak Taci? Gimana? Ya udahlah. Macam mana lagi? Macam mana? Ikut je lah. Ikut aja lah. Ke kiri lah. Kiri-kiri lah kita. Kanan lah. Oh, Kalau dia mau terus lah, ya kan? Oh, terus tak boleh lah. Itu. Kiri kita boleh ikut, kanan boleh ikut, terus tak boleh. Boleh. Hah? Kalau terus tu jalan yang bagus. Oh, gitu. Lurus saja jalannya. Lurus saja. Lurus betul, jalan. betul, Bagus betul. kan? Bagus. Lempang, adem. Ya kan? Adem. Adem gitu dah. So Kak Taci ada masa selepas Kak Taci udah tidak bersama dengan suami kan, ada fikir mau carilah datuk-datuk? Tak ada. Udah mati rasa. Oh, ya. Benar sih. Iya. Udah enggak ada rasa-rasa. Dah tak ada lagi rasa-rasa mau pacaran apa-apa. ke. Dah tak ada lagi. Ha. Udah mati rasa man. Udah mati rasa. Kalau lihat lelaki tu biasa je lah. Biasa aja lah. Bodoh amat gitu. Bodoh aja. Bodoh ya kan. Bodoh. Macam-macam itulah. So itulah saja Kak Taci. Terima kasih Kak Taci. Iya. Kerana Kak Taci datang kan. Banyak Kak aku belajar daripada Kak Taci ni. Dari segi mental, Daripada segi dia punya apa? Ulang-ulang cakap. ulang-ulang cakap. Nasihat tu lah. Aku tak, kalau lupa nasihat tu tadi kan. Habis lah. Teruk betul lah kau. 6 kali ulang takkan kau lupa. Kalau dah 6 kali dia lupa tak mati aja kan. Kan? Tapi terkesan ni pengorbanan tu. Betul. Pengorbanan dia kan. Oh. Pengorbanan Macam ni kita itulah tak hidup boleh. kita ini. Kadang di atas, kadang di bawah. Macam hidup di roda berputar kan. Macam itulah. Kak Taci masa mula-mula nak tanya balik. Kak Taci masa mula-mula nak datang ke Malaysia ni. Kak Taci datang terus tak balik-balik. Balik. Balik juga. Balik. Ni sekarang sudah berapa lama tak balik? Lama juga lah. Ada 4 tahun, Lebih lah. 6 tahun, Lebih. 10? Macam tu lah. Oh, Kak Taci balik masa tsunami. Tahun 2004. Last. Ya. 2004 yelah. Yelah Medan 2004 Medan. lama siut dah berapa puluh Lama. tahun dah. Ini dah 14 dah 10 tahun. 24 Ingat masa 20 tahun lebih dah Kak Taci. 22 tahun. Ingat masa sebelumnya PKP tu kan. Mau balik. Tiba-tiba PKP dia enggak jadi balik sampai dah sekarang. Contoh, macam kalau Kak Taci balik, nanti Kak Taci balik sini balik lah. Kalau Kak Taci nak balik habis sajalah. Oh, balik terus, tak balik dah. Sebab mikirkan kucing aja.
Kira kucing kena aja pergi kat tu Medan tu. Nanti kalau Kak Ciki dah balik kan, kena pergi Medan tu. Okay. Kena bawa. Aku nak tengok perigi yang babi masuk tu. Ada lagi ke Kak Ciki? Udah tak ada lagi lah. Tak apa, buat. Rumah tu pun sudah dijual kan. Itu zamannya Kak Taci masih anak-anak lagi. Udah lama. Dulu kan masih kampung-kampung kan. Sekarang sudah kota kan. Dapatkan tuh kampung Kak Taci tuh. Udah padat dah. Okay Kak Taci. Okey lah. Baik Kak Taci. Terima kasih Kak Taci. Minta maaf kalau ada gurau senda. Iya. Gurau dah mempersenda kan. So itu sebenarnya kita nak Kadang-kadang kita tak sedar Iya. apa yang kita cakap ni kan. Iya. Jadi kita minta maaf, saya pun minta maaf juga. saya minta maaf. Tapi Kak Taci pun minta maaf juga kan dia. Iyalah. Banyak tadi Kak Taci cakap gemuk tadi tu. Ini yang duluan. Tak kisahlah. Okay Kak Taci. Terima Okey. kasih Kak Taci. Baik Man. Baik, insyaAllah jumpa lagi. Jumpa lagi. Assalamualaikum Okay. guys. So kalau kau nak komen apa pun, kau boleh komen dan kau boleh suggestkan siapa yang kita nak panggil. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye. Waalaikumsalam. Bye-bye. Lunsur. Lunsur. Lunsur.